kita dah sampai ke campsite bawah. Kita nak naik ke Twilight Zone katanya. Ini antara kedai yang terlibat. Ada yang biji tengah register. So kalau nak masuk sini mesti nak kena ambil permit. Ya, ambil permit. Dia ada pejabat di dalam ni, amal-amal alamiah. So, lepas permit tak boleh masuk. Ya, kalau nak buang angin ke nak power ke kat sini. Oh yeah. Last time kat sini dia sangkut. Hari ni dia first car, alhamdulillah tak sangkut. Sekejap kita tengok kereta belakang. Boleh gosan tak? Alhamdulillah kita lepas tadi. Dia bila masuk situ dalam habis gantung. Kita tadi kita lari sikit. Banyak kan. Payah cuba banyak kiri sikit. Ayah dah gantung tayar belakang. Dah tak boleh besar, dah terapung. Payah. Kanan. Okey. Jangan lurus. Okey, ngam. Makan kanan terus. Dia masuk loker dulu. Kau pilot gaut. Ngam. Yes. Yes. Hai. Alamak, petani moden. Okey, bang. Mari kita ke ladang, hei, membawa cangkul hati riang. Kita semua pergi bersukaria. Mari semua ke ladang, hei. Ya, nak merekam. Okey, bos. Okey, bos. Makin dalam lagi tu. Wow. Jalan tertutup. Kita buat video sikit.
Macam mana boleh terbakar? Oh, peti. Peti. Tak, bukan bakar. Ini peti ni. Peti. Akhirnya kita dah sampai kita punya campsite. Itu sungai belakang, Mambang Kuning. Kita punya team members tengah berusaha memasang kemah. King Adam tukang pegang tiang. Wow, 6. Okay. Hanya 3 jentera yang masuk lah. 3 jentera kita akan camping dekat sini. So alhamdulillah semua selamat sampai satu barang masalah. Alhamdulillah dah selesai makan malam. Kita dah sampai ke Twilight Zone. Ini kita punya campsite tu, Mambang Kuning kat belakang. Twilight Zone. Ya. Tu Cik Adam. Ayah Jerry kat sana dengan asisten dia. Pak Yus dah duduk depan rumah tapi feng shui tak bagus lah, depan tiang dah bocor. Abang Mat hari ni jadi bosnya. Sampai sekarang mengomel kena tipu. Kembara dia sebenarnya boleh sampai kat sini. Menyesal tak bawa kembara dah. Campsite kita lah belakang tu sungai. Tu tempat mandi tu. Masak air lagi. Pukul 6 pagi, 6.30 sekarang. Semua dah bangun. Bukan sebab apa, sejuk. Gila ke Abang Mat. Tak bertahan. Bagus. Orang tu ni bagus kalau dapat buat pam tu. Pukul 6 pagi dia bangun goreng nasi. Sejuk. Konon tidur bekas spender tengok besar lubung Sejuk. 6.30 pagi di Twilight Zone. Apa bondo nama tempat sebenarnya. Kita tengok siang besok je. Tunggu napi dah ada, squat menjaring dah ada. Banyak hasil Abang Mat? Mari kita tengok hasil kita menjaring Ini tempat rahsia Ni dia hasil. Pak Yus, mana hasil? Apa ikannya ada ni? Ayah? Tengas dengan barau. Tengas, sebarau, Selah kuning, siakap. Allah. Selah kuning dengan siakap Itu dia ikan. Tahu? Tadi penyu belimbing lepas ekor. Penyu belimbing pun lepas ekor. Aduh. Sampai masa kita mengucapkan selamat tinggal kepada campsite. Kita nak pulang balik ke rumah pun dah clear. Enjin pun tengah warm up masing-masing. Okay. Kita bila nak balik bukan dalam
tapi ada halang yang dia dapat. Satu group daripada luar dia masuk dan kereta dia rosak. Minyak hitam pecah ke apa dia tak tahu. Jadi kita tak boleh balik lah. Kita kena rescue dulu. Kita kata. Macam mana? Tak boleh balik. Okay. Ngam. Okay, charge. Oh, lari mati pula. Go. Nak sana dulu. Oh, dia nak pajak sini dulu. Alhamdulillah.